Okay, bila dah sampai ke fasa berkahwin dan mengandung, inilah juga set yang Mia amalkan. Okay, DNP set ni memang Mia amalkan untuk menambah darah. Sebab biasa orang mengandung, dia punya isu dia HB. Balik-balik pergi klinik HB tak cantik. Awal-awal je, masa mula-mula mengandung cantik lah kan. Bila baby dah besar, dia perlukan lagi banyak nutrition kan. So kita perlukan lagi banyak nutrisi dalam badan. So ni memang tak tinggal. Okay, ini Mia suka gabungkan ni sekali sebab apa? Bipolar ni mineral, zinc. So vitamin C is vitamin C lah. Okay, so dia bila kita gabung ini, dia akan lagi mempercepatkan, membanyakkan lagi sel darah merah kita. So itu fungsi kenapa Forever dia hasilkan bipolar mineral dan juga vitamin C. Okay, kalau kita makan sekali, so penghasilan dan penyerapan dalam badan kita tu lagi sangat cantik lah. That's why kalau kita tak makan ni, apa jadi bila mengandung? Ya Allah, lesu kan, lepas tu asyik penat, lepas tu bila penat marah pula kan, masing-masing dapatlah kan. Jadinya produk Forever ni sangat-sangat membantu dalam proses fasa mengandung. Bila dah beranak pula, lagilah kena lagi banyak energi kan. Bila malah kita nak dalam proses penyembuhan, aloe vera gel is benda yang sangat power. Yang ambil satu hari satu botol dan tak rasa macam beranak. Badan sangat ringan. Okay, luka cepat sembuh and kita happy. Anak pun, kalau anak meragam sekali pun, kita masih lagi dalam keadaan kontrol emosi kan. Jadi ni sangat-sangat valuable pasal siapa? Untuk semua orang, tak kisahlah mengandung tak mengandung ke kan. Sesiapa sahaja mesti nak kena ada set ni dekat rumah. Ni sangat-sangat penting. That's why Mia sangat bersyukur hari ni sampai dah ke 8 tahun dah. Sebab Mia decide buat bisnes ni pun decide untuk buat 5 tahun je kan. Bagi masa kat diri sendiri, bagi peluang kat diri sendiri untuk buat bisnes 5 tahun je. Sebab kalau tak ada result, okay bye-bye, nak kerja macam kawan-kawan lain juga kan. Tapi Allah bagi sangat-sangat pantas. Usaha yang kau dalam 3 tahun je macam tu, dah dapat income 5 angka, kesihatan sangat baik, daripada muka berjerawat, jeruk batu. Ni tak ada jeruk batu kan. Dulu jeruk batu banyak, sekarang dah tak ada. Ya, betul. Kak Fida saksi jerawat batu tu. So sangat-sangat happy lah. So you all belum consume secara konsisten, baru-baru consume, amankan. Cik Syukri yang pernah jaga orang lymphoma, alhamdulillah sekarang dah bebas and dia sangat-sangat happy bila jumpa Mia dia, dan dia sangat cantik lah budak tu. Baru umur 20-an macam tu. Tapi kenalkan pada dia. Boleh. Tu memang dah nampak sangat rapat. Dia memang consume sampai sekarang, daripada awal sampai akhir. Dia cycle keberapa tu, kita memang menyaksikan dia punya krisis dia punya journey lah. Memang sangat luar biasa. Bila kita jumpa, insyaAllah Cik Syukri mesti akan sembuh macam dia juga. Betul. Okay, so setakat perkongsian saya hari ini, insyaAllah moga bermanfaat. Terima kasih.